Dalam video kali ini kita akan tunjukkan tools yang berikutnya, iaitu lines. Bila anda tekan, anda akan nampak ada 3 pilihan lines kat sini ya. Anda try tekan satu. Okey, lines ni anda boleh ubah kedudukan dia. Anda boleh ubah warna lines ni dengan pergi ke sini stroke color ni, dan sama macam shapes tadi, anda boleh ubah warna dia, dan anda boleh ubah ketebalan dia di stroke style ni, dan anda boleh panjang dan pendekkannya dengan pergi ke hujung ni dan tarik ya. Anda juga boleh duplicate lines ni. Pergi ke sini sebelah tong sampah ni, anda tekan, dia akan duplicate. Dia akan copy yang lines tadi tu. Lines ni anda boleh duplicate, select semua, duplicate lagi 2, tarik, duplicate lagi, tarik lagi. So anda dapat satu pattern baru. Mungkin anda nak gunakan ni untuk design logo anda. Lines berikutnya ialah line yang macam bengkok ni. Anda tengok. Sama juga fungsi dia, anda boleh ubah stroke dia. Anda boleh pilih stroke yang macam mana. Putus-putus ke. Ataupun macam satu saja tapi anda tebalkan dia. Sama juga anda boleh duplicate lagi. Pilih semua dan kurangkan ketebalan dia. Baru kita nampak beza dia. Dan bila anda pergi ke line end ni, anda boleh pilih macam mana ekor dia. Macam tu ke? Atau macam ni ke? Atau macam ni ke? Ni sesuai untuk kita buat macam carta organisasi, graf dan jadual. Anda boleh pilih lines. Boleh juga digunakan untuk membina pattern yang baru, corak yang baru, untuk desain logo ataupun desain-desain yang lain. Sama juga line yang berikutnya, bila anda tekan lines yang last, dia adalah line yang berbentuk curve. Dia bulat macam ni, bulat. Desain ni pun sama, anda boleh pilih line yang di sebelah sini nak macam mana, line di sebelah sana nak macam mana. Katakan line di sebelah sini kita nak arrow, dan line di sebelah sini kita pilih bulat hitam ni. Anda boleh gunakan untuk menunjuk arah ke carta organisasi, table. Anda boleh ubah weight dia, anda boleh ubah transparency dia, ketebalan dia, dan anda boleh duplicate dia. Sama je macam fungsi yang lain. Anda boleh duplicate, anda boleh besarkan, anda boleh delete. Mana yang anda tak suka, anda boleh tekan tong sampah